Peluang untuk menyaksikan Malaysia mempertaruhkan dua pertahanan berkelas dunia berdepan Vietnam semakin luas. Pasukan kendalian petir Klamovski selangkah ke pentas Piala Asia 2027 Arab Saudi dan kini menduduki tangga teratas kumpulan F. Cabaran terakhir menentang anak buah Kim San-sik di Stadium Tien Truong dengan Harimau Malaya kini menduduki tangga teratas kumpulan dengan 15 mata. Harimau Malaya berpeluang untuk mempertaruhkan gandingan pertahanan La Liga, Facundo Garcés dan juga tonggak Kuala Lumpur City FC, Giancarlo Garifuoco. Garcés, 26, melakukan debut bersama pasukan kebangsaan tahun 2025 ketika menumpaskan Vietnam di Bukit Jalil dengan keputusan 4-0. Status beliau bagaimanapun bakal ditentukan oleh keputusan daripada Mahkamah Timbang Tarasukan, CAS, pada 26 Februari ini untuk membolehkannya mewakili pasukan kebangsaan semula. Sementara itu, bekas pertahanan Tottenham Hotspur, Giancarlo Garifuoco berpeluang melakukan debut bersama Harimau Malaya. Hal ini selepas tonggak berusia 32 tahun itu dilaporkan sudah cukup tempoh 5 tahun di Malaysia, sekaligus boleh dipanggil mewakili pasukan kebangsaan. Sebagai rekod, Garcés yang kini beraksi buat Deportivo Alaves tampil 9 kali di La Liga 2025-26 sementara Garifuoco beraksi dalam 14 perlawanan Liga Super buat The City Boys. Setakat ini, masih belum ada pengesahan rasmi berhubung status Giancarlo untuk menyarung jersey Malaysia.